Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan tiada kaitan antara serangan maut ketika sambutan perayaan Yahudi di Sydney dengan keputusan kerajaan beliau mengiktiraf negara Palestin. Beliau menekankan keutamaan kerajaan adalah memberi sokongan kepada komuniti Yahudi serta menegaskan solidariti rakyat Australia bersama mereka susulan insiden berkenaan. Albanese turut menyatakan bahawa penyelesaian dua negara kekal sebagai pendekatan yang diiktiraf majoriti masyarakat antarabangsa. Australia secara rasmi mengiktiraf Palestin pada September lepas susulan konflik berterusan di Gaza. Bagaimanapun selepas serangan pada Ahad, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Australia menyumbang kepada peningkatan sentimen antisemitik dan gagal mengambil tindakan tegas menanganinya. Dalam perkembangan berkaitan, polis mengenapasi seorang lelaki berusia 50 tahun dan anak lelakinya berusia 24 tahun sebagai pelaku insiden tembakan di Bondi Beach yang mengorbankan 15 orang ketika sambutan Hanukkah. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli dan Chen membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.